Pelakon dan usahawan Nur Fazura memberitahu anak perempuannya iaitu Nur Fatimah Aisyah tidak bersamanya untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri kali ini. Menerusi video yang tular di thread, Fazura berkata ia disebabkan Fatimah akan beraya bersama bapanya dahulu iaitu aktor Fatah Amin dan akan bersamanya pada Hari Raya kedua. Tak sure mungkin Hari Raya kedua kot sebab Raya pertama Fatimah dengan dadi dia. Fatimah akan dengan dadi dia bermula 19 hari bulan sampai Raya kedua. Ada yang kata Raya Jumaat, ada yang kata Sabtu. Tapi saya harap Raya Jumaat. Kalau Raya Jumaat, dadi dia akan ambil Khamis. Dan akan pulangkan kepada saya pada hari kedua Raya. Jadi, kita tengok macam mana keadaan dia, begitulah kongsinya. Pada perkongsian yang sama, Fazura bagaimanapun tetap berasa gembira dapat meraihkan Aidilfitri bersama keluarga. Tak ada Fatimah tetapi saya ada keluarga kan. Saya okey sahaja, I am happy. Asalkan Fatimah gembira, saya pun akan sangat gembira, katanya lagi. Borak apa ni? Ya, apa khabar? Kak Afas, khabar baik? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurus? Puasa? Alhamdulillah. Kurus juga? Alhamdulillah. Tapi just nice, hari tu lagi kurus. Okay. Lebih busy sikit. Nak cerita pasal apa? Baju jaka tadi Kak Farah cerita dah. Okay. So kita nak, okay. Throwback sikit lah. Throwback, okay. Abang Q dengan Kak Faz first time jumpa bila sebenarnya? First time jumpa? Saya sebenarnya memori agak lemah. Tapi Abang Q hebatlah. Dia punya memori hebat. Bila first time jumpa? Sekarang ni awak cakap yang awak tak ingat lah pertama kali kita jumpa. Bukan. Bukan. Dalam industri. Kan, dalam industri kan. Tapi saya FFM kan? Saya dah industri pun saya ingat. Astagfirullahaladzim. Dah, okey. FFM kan? Festival Filem Malaysia. Festival Filem Malaysia. Okay. Betul. Festival Filem Malaysia. Saya menang pelakon harapan terbaik. Awak menang. Saya tak tahu tahun yang sama kita menang ke tak. Tapi saya menang pelakon harapan juga. Tapi saya tak tahu kita menang tahun yang sama ke tidak. Tapi pertama kali saya jumpa awak memang FFM. Yes, Festival Filem Malaysia. Lepas tu, lepas jumpa tu kami berkawan. Memang dah kawan lama sebenarnya. Dulu-dulu pun ada pasangan masing-masing. Betul. Ada pasangan masing-masing dan kita pernah double date, pernah keluar sama-sama. Betul. Ya, di zaman-zaman itu kemudian bertemu lagi berlakon filem Gula Gincu dulu. Kau jadi Puteri Farhana, Abangku jadi Watak Ikan. Betul. Lepas tu Selamat Pagi Cinta. Selamat Pagi Cinta. And then Legenda Budak Setan. Tapi itu tak ada scene. Sama-sama kan. Apa ni sama cakap. Same time. Okay, betul. So itulah ya. Kenapa